yang semula jadi. Yang kedua ialah omega 3. Omega 3 ni fungsi dia sebagai anti radang, bagus juga untuk hormon. Kalau kita sakit, maksudnya dibantu untuk kontrol kesakitan tu, bantu untuk pergerakan sendi yang lebih stabil lah. Kalau kita ada masalah berat badan, kan, kolesterol lebih, dia bantu untuk bakar kolesterol. Dan yang ketiga ialah B-complex. B-complex ni suplemen yang wajib lah pada saya untuk semua orang, sebab bila stres, keadaan kesihatan kita lagi teruk. Dia akan bantu juga untuk aliran darah yang baik, kan. Orang yang masalah RA ni, dia ada masalah juga sendi, kan, nak pergerakan apa semua. So darah kita kalau lancar, mudah zat-zat apa semua nak sampai dekat situ lebih mudah. Dan saya sangat cadangkan yang last sekali ialah polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia kuasa untuk baiki sel dia sangat tinggi. Dia boleh masuk dalam sel kita, DNA kita betul, kerosakan DNA, bantu untuk kembalikan fungsi sel yang betul. Mudakan balik sel tu. Jadi dan satu lagi dia bagus untuk keradangan.